Mungkin ada orang bilang, awak kaya, bolehlah sembang beli emas. Kami ni bukan golongan berada pun. Allahu Akbar. Tuan-puan, sebenarnya saya pun bermula daripada bawah. Permulaan saya menabung emas pun sama macam kebanyakan orang lain. Dalam video-video saya sebelum ni, saya memang ajar orang untuk menabung emas sikit demi sikit. Bila tuan-puan tengok emas-emas yang ada dekat depan saya ni, mungkin tuan-puan buat satu conclusion, saya kaya. Tapi hakikatnya, emas-emas yang ada di depan saya ni, ada 100 gram, 50 gram, 1 dinar, 10 gram dan seterusnya, adalah simpanan emas yang majoritinya adalah hasil daripada tabungan berkala yang saya buat secara konsisten. Saya banyak menabung emas-emas saya ni secara bertahap, sama ada melalui kaedah gap, beli 100 minimum, okay, ataupun EPP, iaitu lock harga dan menabung secara konsisten 10 ataupun 6 bulan. Saya kumpul sikit demi sikit. Contohnya 100 gram yang ada depan saya ni, yang saya pegang ni, harga sekarang lebih 60,000. Kalau mau suruh saya beli cash, mana saya mampu. Berat ni 60,000 ni. Tapi caranya saya menabung minimum 10% daripada gaji setiap bulan, kadang-kadang 20% ataupun lebih. Dan kemudian saya keluarkan item-item besar mengikut jumlah gram yang ada. Sebab tu saya tekankan tentang menabung di akaun emas Gap. Simpanan dalam Gap ni bukan untuk orang golongan have-have. Gap membolehkan kita, walaupun kita B40, untuk menabung dan miliki emas kita sendiri. Satu hari nanti 100 gram ni boleh menjadi milik anda walaupun anda punya income sekarang B40. Yang penting tambah income dan fokus menabung minimum 10% daripada gaji setiap bulan. Simpanan mesti dipaksa, jangan tunggu ada lebihan. Menabung dulu, baru belanja. Jadi kalau anda berminat memulakan menabung RM100 minimum, tiada komitmen bulanan, isi beg biru, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus bertambah dengan ilmu. Follow for more tips.